Rasa gelisah apabila harga emas jatuh, kau dah kenapa? Apabila harga emas turun, itu bukan masa untuk kita risau dan takut. Akan tetapi, itu adalah masa yang terbaik dan peluang yang terbaik untuk kita tambah gram simpanan emas dengan bajet yang sama. Penabung emas yang berilmu akan faham apabila harga emas jatuh, itu adalah peluang baik untuk dia menambah gram simpanan emas berbanding orang yang tidak berilmu sentiasa risau apabila harga emas jatuh. Kerana orang yang faham dengan fungsi emas, mereka tahu emas adalah untuk simpanan jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek, harga emas memang turun naik. Akan tetapi, untuk jangka masa panjang, harga emas confirm akan naik. Jom kita mulakan simpanan emas dengan ilmu hari ini. Hafizul nak bantu bagaimana untuk kita menabung emas dengan ilmu. Hafizul bimbing sebaiknya.